So jom kita buat taste test makanan-makanan dekat Asiana Grand Hall. Kita ada banyak sangat lauk. So first saya nak rasa yang paling penting sekali, nasi minyak. Tunjuk sikit. Gitu. Sedap ni korang. Yang paling penting kalau nasi kan, saya ni tak adalah professional food reviewer pun, tapi nasi tu tak keras, dia tak bergumpal-gumpal, beras dia berderai, maksudnya memang dah fully cooked dan well seasoned kan, macam tu. So sedap lah. So next kita nak rasa ayam masak merah. So ni ayam masak merah kita. Okay, jom kita rasa. Dan sedap. Dia tak pedas sangat, tak pedas sangat, just nice lah. Sesuai untuk semua. Budak-budak nak makan pun sesuai. Dan ayam dia tak keras, sedap. Okay, so jom kita rasa ayam kuzi. Next is our ayam kuzi. Ayam kuzi ni pun dia adalah pilihan lah. Kalau ambil package full all-in package yang kita ada ayam masak merah. Tapi kalau nak tukar ayam kuzi pun boleh. So jom kita rasa ayam kuzi macam mana. Sedap, dia rasa macam rendang-rendang sikit. Sedap tau. Korang kalau berminat macam rasa yang berempah macam tu, tak berapa minat ayam masak merah, nak tukar ayam kuzi pun boleh. Seterusnya kita nak rasa rendang tok. Daging kita lembut tau. Bismillahirrahmanirrahim. Korang pernah tak rasa rendang yang macam ada daun limau purut tu? So dia rasa dia ada twist sikit, macam ada rasa daun limau lah. Sedap dan yang paling penting tak pedas. Sesuai untuk semua. Budak-budak pun boleh makan, yang tua-tua pun boleh makan. Dan yang paling penting daging kita lembut je. Terusnya, yang ni daging masak hitam. Daging masak hitam kita ni antara yang special lah dekat Asiana Grand Hall. Sebab kebanyakan review kalau kita ambil kan pas-pas klien, semua puji kita punya daging masak hitam. Cakap sedap. So jom kita rasa. Rasa dia macam manis-manis sikit. Daging masak hitam ni, ada orang confuse dengan daging masak kicap. Ni bukan daging masak kicap tau, ni daging masak hitam. Rasa dia lain. Memang tak ada rasa kicap. Walaupun dia gelap, colour lebih kurang. So ni antara menu kita yang wajib untuk majlis dekat Asiana Grand Hall. So, dah cukup ke semua? Rasanya ada tertinggal lagi satu kan? Gulai nenas ikan masin. Sekejap ya, saya ambil. Inilah dia menu yang selalu ditunggu-tunggu oleh semua bakal pengantin nak rasa macam mana agaknya rasa gulai nenas ikan masin di Asiana Grand Hall. So, sekarang saya nak rasa macam mana agaknya rasa dia kan? Rasa dia macam nak cakap masin sangat, dia tak overpower. Macam masin tu tak overpower rasa nenas, tak overpower rasa masak lemak tu. Memang secukup rasa, tak masin sangat, taklah masam nenas sangat. So just nice. So kalau korang berminat untuk rasa sendiri semua lauk pauk menu di Asiana Grand Hall, boleh datang ke expo kami ataupun boleh klik link dekat bio untuk book appointment food testing kita setiap Sabtu dan Ahad bertempat di HQ kami di Selayang ataupun di Asiana Grand Hall Shah Alam. Dan yang paling penting juga, food testing kami secara percuma. Jadi kalau korang nak rasa sendiri, terus kontak kami segera. Okay?